Adakah teknik Ar-Rahnu ni boleh gandakan simpanan emas kita? Menurut penulis buku-buku keuangan dan emas seperti Tuan Zuki Syafiee, Tuan Syukur Hashim dan Tuan Aziz Ali, teknik pajak untuk gandakan emas ni tak sesuai sebab ianya bukanlah menambahkan grade emas tapi menambahkan lagi hutang kita. Ramai orang salah faham bila ada syarikat yang ajar pajak emas ni dan boleh dapatkan duit. Hasil pergandaian pula pergi beli emas lagi. Sebenarnya cara tu buat hutang kita bertambah ataupun dengan kata lainnya, liability kita semakin meningkat, bukannya aset kita. Jika kita nak gandakan grade emas, caranya bukan dengan pajak tapi dengan tambahkan ilmu keuangan, tambahkan pendapatan dan tambahkan lagi disiplin untuk kita menabung. Satu perkara yang ramai tak sedar, kos pajak ke Ar-Rahnu ni sebenarnya tinggi tau, sekitar 12 hingga 15% setahun. Jika teknik ni betul-betul boleh jadikan semua orang kaya, pakar-pakar keuangan dah pasti ajarkan teknik ni sejak dulu lagi. Realitinya, ramai yang tersilap langkah sebab teknik ni kerap dimanipulasikan oleh peniaga emas ataupun institusi Ar-Rahnu kerana jualan mereka akan meningkat. Tapi pembeli emas pula menanggung hutang yang makin besar. Sebagai contoh kalaulah kita ni ada 1 kilo emas dekat Ar-Rahnu, sebenarnya yang benar-benar milik kita mungkin tak sampai pun 300 gram. Baki 700 gram tu masih menjadi hutang dengan Ar-Rahnu. Jika untung-untungnya secupak, tapi bila kita rugi, ruginya segantang. Sebab itulah kita ni tak perlu kejar teknik yang pelik-pelik tau untuk kaya dengan emas. Buat cara yang paling mudah, beli, simpan, konsisten dan peram saja emas tu. Kita boleh gunakan akaun emas Get Public Gold ni untuk menyimpan dan jika ingin lebih disiplin, aktifkan auto debit tu supaya sistem dapat bantu kita menabung tanpa gagal. Dalam dunia emas, yang menang bukanlah siapa yang cepat tapi siapa yang konsisten. Dan kekayaan sebenar pula datang bila kita ni bebas daripada hutang, bukannya menambahkan hutang kita. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang saya dekat bawah tu untuk bisa tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.